Jadi yang mana satu makmum dapat? Dua-dua tak dapat. Lalu dia teringat nak pergi makan kat mana. Kan? Diam dalam solat, diam yang disunatkan dalam solat ada 4 tempat. Kan? 1, lepas takbiratul ihram sebelum baca iftitah. Allahu akbar. Allahu akbaru kabira. Diam kejap. Selang Yang keduanya, diam kejap lepas waladdallin sebelum amin. Jadi waladdallin. Amin. Jadi ada yang kata di situ boleh berdoa untuk 2000 bapa. Kesabitan boleh tu terlalu dipersoalkan. Sebab itu dia diam sekejap je. Dia tidak diselang dengan doa. Kemudian amin bila yang ketiga dah tengok sampai habis. Yang ketiga bila? Dia 4 tadi. Yang 3 bila sunat diam? Imam dia sebut waladdallin, dia diam sampai makmum habis baca Fatihah, baru baca surah. Dia tak baca surah terus. Dia diam lebih kurang 20 saat. Bagi can makmum baca Fatihah. Sebab makmum tadi baca Fatihah nak tadabbur kalimah-kalimah dibaca tu. Kalau imam terus baca surah, nanti makmum nak tadabbur ayat yang dibaca pula. Jadi yang mana satu makmum dapat? Dua-dua tak dapat. Lalu dia teringat nak pergi makan kat mana. Kan Kalau dalam mazhab Hambali tuan-tuan, lagi bagus dia punya ayat. Imam hendaklah memastikan bacaan surahnya tidak bertembung dengan bacaan Fatihah makmum. Lagi bagus ayat. Kalau dalam mazhab Hambali, lagi senang faham. Dalam mazhab Syafi'i ni dia macam cantik sikit ayat ni kan. Kalau dalam Hambali lagi terang-terang lah. Imam hendaklah memastikan bacaan surahnya tidak bertembung dengan bacaan Fatihah makmum. Yang keempat, bila yang keempat? Diam lepas habis baca surah sebelum rukuk. Jadi maknanya solat ni tuan-tuan penuh dengan sentimental kan. Dia tertib kan.